PMX kata Malaysia tidak menyerahkan 5,207 hektar tanah itu kepada Indonesia dan laporan yang menyatakan sebegitu adalah tidak betul dan menyesatkan. PMX secara terbuka telah menafikan dakwaan ini dan menyifatkannya sebagai satu fitnah dan maklumat tidak benar. PMX kata Malaysia tidak menyerahkan 5,207 hektar tanah itu kepada Indonesia dan laporan yang menyatakan sebegitu adalah tidak betul dan menyesatkan. PMX juga berkata tuduhan tersebut adalah satu penyalahgunaan kebebasan bersuara yang selalu digunakan dan digunakan untuk menipu, memperalatkan emosi, agama dan mengaburi fakta sebenar. PMX juga menjelaskan bahawa perkara sebegini tidaklah patut untuk dijadikan isu yang begitu besar, termasuk memberikan penjelasan di dalam parlimen kerana ia telah jelas dan terbukti satu tuduhan kenyataan yang palsu.